masih keliru nak ambil yang stone ataupun arch moon, kakak abang semua ni Dian explain lebih jelas. Untuk kakak abang yang sukakan design yang lebih bold, nak nampak some masterpiece dekat satu ruangan, ni boleh ambil pada kita punya yang stone. Okey, untuk yang ni dia berwarna walnut stone tau, untuk kita punya special edition, lebih tampil elegan, lagi-lagi dengan sentuhan gold leaf ni untuk nampakkan luxury. So macam tadi, kalau ada yang keliru, biasanya customer Dian datang orang pening, tak tahu nak ambil yang bulan ataupun yang elemen batu ni. Tapi sebenarnya kalau yang batu ni untuk kakak abang yang sukakan bold, nak nampak gah dekat satu ruangan, nampak some masterpiece, ataupun kakak abang sejenis orang yang tegas, so boleh ambil yang ni. Tapi kalau nak cari design yang lebih feminine, yang lembut, ini dia yang diinspirasikan daripada bulan. Yang ni pun ramai juga customer Dian yang suka. So apa-apa pun jangan tunggu lagi, sebab raya dengan Dian ni tengah berlangsung sekarang. Tunggu lama-lama, slot raya penuh. Okey, dan paling best, kita ada tajaan umrah bersama Dian untuk 6 orang pemenang. Golek-golek dah sampai depan Kaabah, premium package, bukan package biasa. Dan tambah lagi RM30,000 total cash duit raya dia nak bagi, nak share rezeki dengan 30 orang, bukan seorang. Okey, so kakak abang set appointment dan claim RM500 hari ni juga. Jangan tunggu lama-lama, slot appointment pun dah banyak yang penuh. Nak cari dekat mana? Dian Signature Section 7 Shah Alam. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.